Hello semua, konnichiwa. Video ini akan membawa anda semua untuk melihat perjalanan kami dari hari pertama hingga hari akhir bagi kursus Prestige 2025 ke Japan. Jom kita tengok. Kami tiba di Kansai International Airport lebih kurang jam 5 pagi dan seterusnya kami menaiki bas untuk menuju ke Plaza Osaka untuk breakfast dan seterusnya ke tempat di mana kami akan melakukan aktiviti pertama kami pada hari ini. Jadi aktiviti Day 1 kami dimulakan dengan merasai sendiri pengalaman untuk membuat Japanese sweets di Osaka ini dan juga sesi bancuhan matcha tea. Untuk sesi ini, kami semua sangat excited dan bersemangat walaupun baru tiba di bumi Osaka. Walaupun pada mula-mula nampak sukar untuk buat Japanese sweets ini, tapi akhirnya kami berjaya juga untuk menghasilkan Japanese sweets kami yang tersendiri. Sesi aktiviti kami hari ini diakhiri dengan aktiviti bancuhan matcha tea dan penyampaian CJ oleh Sensei. Aktiviti kami di bumi Osaka diteruskan pada D2 dengan sesi seminar di Universiti Osaka. Universiti Osaka dikenali sebagai salah satu universiti penyelidikan kebangsaan yang terkemuka di Jepun. Jadi pada hari ini kami sememangnya berasa amat bertuah kerana dapat menjejakkan kaki ke salah satu fakulti di Universiti Osaka. Pada day 3, aktiviti kami di bumi Jepun diteruskan dengan sesi lawatan ke Expo Osaka 2025. Dengan tema Designing Future Society for Our Lives, ia merupakan satu peluang yang amat berharga untuk kami menyaksikan suatu expo yang memperlihatkan kepakaran, idea, inovasi, teknologi dan tidak lupa juga kepelbagaian budaya dari pelbagai negara. Di Expo Osaka ini, kami berkesempatan untuk memasuki Malaysia Pavilion yang bertemakan Weaving a Future in Harmony. Malaysia Pavilion berinspirasikan songket tradisional Malaysia, melambangkan keharmonian dan kepelbagaian budaya. Dan juga yang paling mencuri tumpuan dan perhatian adalah struktur unik bagi Malaysia Pavilion yang menggunakan bambu yang melambangkan hubungan erat antara Malaysia dan Jepun. 너만은 절대로 아니기를 빌었어. 넌 사랑이 아닐 거라고 수도 없이 나를 속여왔어. 잠시 스쳐가는 인연이길 바랬어. 아픈 상처만 내게 남겨질 테니까. 하지만 알면서도 너의 모든 것이. Untuk D4, di sebelah pagi aktiviti kami dimulakan dengan lawatan ke salah satu kawasan paling terkenal dan bersejarah di Kyoto iaitu Kyoto Gion. Taman ini terletak di pusat bandar Kyoto. 足元を見てくれ
놀라운 거리가あなたの歩む道올해 모래海で君なうあれがあなたの未来母がこれが他級線の優しさ愛を抱いて歩れと繰り返したあの時はまだ幼くて意味など知らない Kemudian lawatan kami diteruskan ke syarikat Kyocera di Kyoto. Di sini, kami dibawa untuk melihat Museum Korporat Kyocera yang memaparkan sejarah syarikat, produk awal seperti seramik industri dan inovasi terkini. Selain itu, kami juga dibawa untuk melihat Inamori Library, iaitu satu tempat yang istimewa berkaitan dengan pengasas Kyocera, Dr. Kazuo Inamori. Setelah selesai di Kyocera, saat yang paling ditunggu oleh kami telah tiba. Kami seterusnya menaiki Shinkansen Bullet Train dari Kyoto Station menuju ke Tokyo untuk meneruskan lagi sesi kursus kami di bumi Jepun. Perjalanan kami ini yang mengambil masa lebih kurang 2 jam memberikan kami momen yang sangat indah dan berharga kerana dapat merasai pengalaman untuk menaiki Shinkansen ke destinasi kami yang seterusnya. Untuk D5, kami dibawa ke Waseda University yang merupakan antara universiti terkemuka di Jepun. Terletak di kawasan Shinjuku, pusat bandar Tokyo, Waseda University memperlihatkan ciri moden, dinamik dan hidup kerana berdekatan dengan kemudahan bandar. D6, kami dibawa ke syarikat NTT Docomo iaitu salah satu gergasi telekomunikasi di Jepun. Menjejakkan kaki di bumi Jepun juga memberikan kami peluang untuk melihat dengan lebih dekat dua mercutanda Jepun iaitu Tokyo Skytree dan Tokyo Tower. Kami juga telah dibawa untuk merasai sendiri pengalaman di Shibuya Crossing iaitu persimpangan pejalan kaki paling sibuk di dunia yang juga dikenali sebagai Shibuya Scramble Crossing. Pemandangan di sini menjadi simbol bandar Tokyo yang moden dan hidup. Pada malam yang sama, tibalah acara kemuncak bagi kursus prestige kami, ini iaitu sesi penutup. Tibalah kami di hari terakhir di bumi Jepun.
Kami berlepas dari Narita Airport menuju ke Kuala Lumpur melalui penerbangan pada jam 10.20. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peserta kursus yang terdiri daripada tim daripada Kementerian Komunikasi dan juga tim daripada pihak UPSI, Mr. Albert dan juga Ginsho. Sampai kita bersua lagi. Sayonara.